Kita letak white chocolate. White chocolate ni saya pakai berries juga. Lepas tu saya cairkan, letak minyak sikit. Bawah sekali tu 65 gram cocoa powder. Untuk kita buat coklat lele dulu sebab saya nak letak kat atas dapur. Kita double boil tau. Untuk coklat ni kita double boil. Milk chocolate akak kalau boleh pakai jenama ni lah ya. Kalau tak boleh tak apalah, you pakai jenama apa-apa yang ada kat rumah lah kan. Milk chocolate 200 gram. Milk chocolate 200 gram, dark chocolate 100 gram. Kat situ jelas ya. Lepas tu whipping cream akak jenama apa-apa juga boleh je. Macam hari ni saya pakai jenama murah lah. Cut cost kan. Ni jenama murah tau. Jenama ni tak sampai RM30 kau. Okay, whipping cream jenama apa-apa pun boleh. 350 gram. Akak, saya cakap jujur, saya tak ada butter, pure butter tak ada. It's okay akak, you tak boleh nak tunggu-tunggu. If you tunggu, you nak ada pure butter ke apa ke, you takkan buat. I cakap berjujur dengan you, okay? Apa yang ada, boleh je. Jangan nak tunggu barang ada betul-betul yang pure butter boleh ke Rina? Akak nak pakai pure butter? Tak tahu bila ada kak. Okay, yang ini, dalam ni hanya ada dark chocolate, milk chocolate, whipping cream. Okay, yang ni kita double boil dulu. Nanti dia panas, baru kita masukkan minyak, butter. Lepas tu, apa tu nama dia? Cocoa powder dan juga Nescafe or coffee lah. Kita beri double boil dekat dapur ya, bukan dekat sini ya. Kalau kat sini saya kepanasan sekejap lagi kak. Maksudnya kan, okay contohlah kan saya kata butter. Ada orang nak guna butter juga. Dia tak nak try guna margarine. Boleh je kak sebenarnya. Kita tak nak je. You cuma kena timbulkan rasa rajin you je. Sebenarnya you all ni malas je kak. Selambar aku je cakap orang malas. Tapi betul kak tak saya cakap? You all ni sebenarnya malas je. Resepi dah banyak dah bagi. Few person je yang bagi gambar kat saya, yang buat niaga bagi gambar tau. Rina, akak dah berjaya buat. Akak lain mana? Mana? You all pergi mana? Ramai kakak yang dah buat. You all pergi mana? Tak bagi kat I pun gambar. I bukannya minta you all bayar ke apa. Dok. I nak gambar je. Tak ada gambar. Tak boleh lah nak sebiji-sebiji. Nanti you all tak buat. I cakap betul. You all takkan buat kalau you all tunggu benda ada. Okay, untuk yang kek dia, kek semua dah tak gambar kan? Okay, gula you masukkan 125. Gula ni dia dah manis tau. And then dia dah, bila kita combine dengan coklat kita nanti, memang just nice. Okay, you tak perlu nak kurang-kurangkan lagi. Okay, tengok gula pun saya pakai gula apa kak? Gula bancuh ayak je kak. Tak ada ni kasta-kasta kak. Kasta sugar tak ada je kak. Kalau ada kasta sugar, pakailah kasta sugar. Kalau nak pakai kalau kasta sugar tak ada, you pakailah gula apa yang ada je. Betul tak kak? Telur ayam akak saiz A ataupun B. Kalau C kecil kak ya. Telur ayam masuk 1 biji. Biar kau pecah sekali kulit. Sekejap lagi orang makan, crunchy-nya. Apa yang crunchy tu? Kulit telur kau. Lepas masukkan telur, you masukkan minyak 60 gram. Ini optional. You nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. You masukkan Nescafe ikut suka you lah, 1 sudu kecil lah. Nescafe or coffee ke apa ke kan. Saya ada Nescafe dekat rumah. Tapi ni bukan Nescafe sebenarnya. Casing je. Dalam ni Indocafe. Indocafe pun boleh guna ya akak. You jangan risau. Lepas tu, ni, you whiskkan dulu. Susu dia tak kisah. Acuan 5 inci. Susu dia akak, selambar aku je buat kerja sambil duduk. Minta maaf lah kak, ya penat lah hari ni kak. Semalam main badminton tau, penat sampai ke hari ni kau. Padahal main 1 set je. Akak susu full cream ni, 1. Susu full akak, nanti jangan tanya pula, Rina susu apa Rina ni akak. Jangan terkejut kenapa paket kecil. Yang ni jadi kat rumah saya kak, saya guna je lah. Kan? Akak tap-tap itu screen ya. Sebab ni kejap je. You masukkan susu full cream 125. Mixkan dia. Ni tepung kan 125 ya. Soda 3 gram, baking powder pun 3 gram ya. Cocoa
Cocoa powder yang bawah sekali tu, yang bawah sekali ni 65 gram. You tapis ya. Ya, kita kukus. Kacau macam ni Kak ya. Je. 125. Air panas 125 ya. Panas. Vanila satu sudu kecil lah. Dia akan berketul-ketul macam tu. It's okay Kak, you mix dia akan cair elok. Dia memang rasa macam, kenapa macam ni kan? Macam berketul-ketul kan? It's okay, you pakai whisk je. Right, cantik dah. Adunan dia memang cair. Memang cair ya. You jangan kata, kenapa cair? Kak, kek ni kek kukus. Nanti lepas dia tu, dia tak cair pun Kak, dah masuk pengukus tu. Masukkan ke dalam bekas-bekas you lah. Satu bekas ni saya timbang dalam 200.5 or 220 lah. Dapat 3 bekas je Kak. Tapi okey lah untuk orang nak start niaga kan. Yang baru nak start niaga, kita jual dulu 3 bekas. Besok orang datang lagi, beli lagi. Buat lagi satu bekas, lagi satu adunan dapat 3 bekas lagi. Kalau you nak buat 6 bekas, buat 2 adunan. Aluminium foil, zinc benda kau nak. Nanti dia kata, Rina balut pakai zinc. Dah, aluminium foil Kak. Berpeluh saya kat sini Kak mengajar. Lepas tu tiba-tiba tak ada pun orang nak hantar gambar. I tak tahulah. Ada satu kakak ni, dia baru je hantar gambar semalam. Tapi dia hantar kat Wasabi lah. Sebab dia dapat nak datang sini nak hantar. Saya kata, nantilah Kak bila-bila saya cuti lah. Saya cakap. Kak, bukan main sanggup kakak tu nak hantar tu resep hasil dia buat nak tunjuk kat saya. Ni saya minta gambar je kot. Masukkan dekat dalam pengukus ya. Pengukus ni bolehlah masuk dalam 4 biji, tapi kita kan ada 3 biji je. 2 atas 2 bawah. Tapi you kena wrap dengan ni lah. Aluminium foil tu. If you tak ada aluminium foil tu, you kena tutup pakai kain lah Kak. Satgi akak punya masuk dalam kek air. Timing 35 ya. Tadi kan kita punya yang coklat cayak tu, kita baru mixkan dia punya coklat dengan whipping cream kan. Ni dah panas ya. Dalam dia ada coklat milk, dark chocolate dan juga whipping cream. Now you masukkan Nescafe, ni optional je. You nak masukkan tak nak masukkan boleh, tak nak pun tak apa. Dalam satu sudu kecil. Lepas tu you masukkan cocoa powder dalam 5 gram ya Kak. Jangan banyak, lagi pahit sepahit cinta akak terhadap dia nanti. Masukkan dalam 5 gram. You macam ni akak, saya tak. Okay. Ni dah larut, and then kita akan letak dekat atas api sekali lagi. Baru kita akan letak butter dan juga minyak. Kita panaskan lagi sikit. Panas. Akak, disebabkan saya tak ada pure butter, I just letak milk butter cup. Jangan cakap, I pakai je apa yang ada kat rumah. You all nak tunggu you all ada barang kat rumah nak buat, memang tak Kak. You buat je. Ada butter, pakai je butter. Ada butter, pakai je margarine. Yang penting ada rasa nak buat. 30 gram. Allah. Masuk satu sudu besar ya Kak. And then you mixkan together lah. Minyak tu sebenarnya nak macam bagi shining je Kak. Lepas tu you kacau lah Kak. Kan dia panas Kak kan. Dia akan larut cepat lah. You tak payah double boil pun. Masuk butter tak payah double boil. You buat macam ni je sebab coklat kita panas lagi kan. Okay, cantik dah. Kita celup lagi. Alhamdulillah. Memang sangat sedap. Wow, dia lambat sikit nak rasa premium dia. Sebab premium dia kat belakang-belakang. Tapi memang sedap. Alhamdulillah. Nanti dia dah sejuk sikit, baru kita boleh tuang dekat kek-kek kita lah. Coklat dia, mula-mula you nampak macam cayak kan. Satgi dia dah sejuk kan, dia like likat, pekat likat. You tuanglah banyak-banyak biar customer you menangis makan akak. Kita letak
white chocolate. White chocolate ni saya pakai berries juga, lepas tu saya cairkan, letak minyak sikit. Boleh je tuang panas-panas pun boleh je akak. Nak tuang sejuk-sejuk pun boleh je. Tapi nanti yang sejuk nanti dia akan likat sikit lah. Dia you taburkan seperti you merenjis pengantin baru. Kak, marshmallow kan? You susun lah marshmallow you. Lagi nak tanya ke? Oh, nak screenshot. Okay, saya screenshot, lepas tu saya end live ya. Dia kan, I think yang ni you all boleh lah jual, I think dalam RM15 pun boleh kot, I rasa lah.